Kita Talk Podcast. Benda boleh bincang. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke Kita Talk Podcast, tempat di mana kita bersembang santai tentang parenting, lifestyle dan macam-macam lagi. Tapi hari ni kita nak sembang lebih sikit pasal glamping. Mami. Kenapa? Sebab benda boleh bincang. Ya, benda boleh bincang. Dan Kita Talk Podcast dibawakan khas oleh Himalaya Camping Resort Gopeng. Di sana anda boleh rasai pengalaman luar biasa, gabungan adventure dan juga luxury. Anda bayangkan anda duduk dalam glamping tent yang sangat selesa. Bangun pagi dapat hirup udara segar dan bunyi sungai yang sangat menenangkan. And of course, the view Daddy sangat cantik, sangat hijau, mendamaikan. Dan kalau anda yang sukakan aktiviti, kita ada ATV, kita ada water tubing, kita ada rainbow slide dan banyak lagi. Ada lagi tau. Ada lagi. Dekat Apa sana dia? kita ada pot yang cantik-cantik untuk anda OOTD. Oh, itu wajib lah tu. Itu wajib lah budak-budak sekarang. Jadi, tak sabar nak pergi ni. Kan, besok pergi Besok pergi, janji. Janji. Jadi destinasi inilah yang paling terbaik untuk anda bercuti ataupun healing bersama keluarga dan juga kawan-kawan. Kalau anda rasa macam tak puas lah dengan Mira cakap ataupun tak dapat bayangkan apa yang Mira cakap tentang Himalaya Camping Resort ni, boleh visit www.himalayacamp.com atau layari sahaja Instagram Himalaya_camp_gopeng. Nak tahu best ke tak best, korang tengok video ni. At Himalaya Camp Gopeng, every moment is an adventure. Take on the rapids with thrilling whitewater rafting. Glide with joy on our rainbow slide. Hike to the peak of Bukit Batu Putih for breathtaking views. Feel the rush with an ATV ride through the forest, then gear up for an action-packed paintball session. Your adventure begins here. Baiklah, hari ini kita bersama dengan seorang figura yang luar biasa, Daddy, yang berjiwa kental dan pernah menawan puncak tertinggi dunia, iaitu Gunung Everest. Kan? Selain daripada tu yang dia ni memang orang kata gila sikit lah. Dia suka buat kerja gila. Dia biasanya kalau orang yang boleh berkayuh daripada Malaysia sampai ke Saudi ni, dia orang tu mesti orang yang hebat, orang yang handsome, gagah, berani. Lagi? Lagi apa lagi? Lagi. Tak memang suka dengan orang angkat bakul ni. Kita tak cakap pasal ni, cakap pasal siapa ni? Kita bercakap dengan seseorang yang hebat lah kan, bila dah tawan segala puncak yang ada dekat dunia ni. Dan beliau kembali dengan semangat itu dengan membina sebuah destinasi yang cukup indah yang dinamakan Himalaya Camping Resort. Beliau bukan sekadar pendaki, beliau juga seorang yang memberi inspirasi, seorang apa lagi orang kata yang ikon ketabahan, seorang pejuang alam. Jadi kita nak persilakan siapa yang sangat hebat ni, Daddy. Dia kalau kita sebut pasal Everest je, semua orang akan keluar dia dulu baru Everest. Orang one and only dia orang dulu. kata. Antara yang terawal, Datuk Makarobin Mutaridin. Okay, hai. Bin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Terima Khabar kasih. sihat? Terima kasih. Alhamdulillah Sudi sihat. datang bersama-sama dengan kita sembang lebih. Hari ni kita jadi staff ya. Ustaz Himalaya Camping Resort. Rindu Terima tak? kasih lah. Rindu tak sesama sendiri? Rindu. Dia nyanyi lagu Rindunya Daku pada Bumi Madinah kan. Saya dah gila, saya bawa orang gila sekali. Jadi gila. So, terima kasih lah jemput saya ke Kita Talk. Podcast. Kita tahu podcast. Betul. Alhamdulillah. Ada soalan pertama yang nak diajukan? Okey, best tak rasa hebatnya berkayuh daripada Malaysia ke Madinah? Mula-mula rasa best, mula-mula lah. Tapi bila dah masuk minggu kedua, minggu ketiga, bila kita dah rindu keluarga tu, kita akan start merasai sesuatu yang kita hilang. Tapi perjalanan mencari diri kita menuju ke tempat suci, itu Tanah Haram, memberikan kita inspirasi walaupun susah, walaupun lelah, tapi kita tetap terus berkayuh sampai ke Madinah. Jadi dia cakap dah, orang-orang yang berkayuh daripada Malaysia ke Madinah ni, dia bukan biasa-biasa. Biasa. Okey. Ya, saya percaya itu. Betul. Selalunya, Datuk, Mira dengar cerita daripada Syed Ammar je. Macam mana partner tu masa mengembara pergi Madinah tu, dia okey tak? So far dia okey. Berani dia cakap Cuma tak okey. bukan kesilapan. Bila peperangan berlaku di Pakistan dengan India, so kami terpaksa skip dan
terawal menuju ke Iran dan bila kita terlalu awal, cuaca masa tu musim panas. So kami Sangat terpaksa panas, menghadap keadaan suhu sampai 52 degrees menyebabkan kita orang tak boleh nak berkayuh keseluruhan tempat. So kita pun jadikan perjalanan benda tu sebagai pengalaman lah yang sangat bermakna dan kita berkongsi benda-benda yang kita tak pernah fikir pun kita nak buat, tapi tiba-tiba Allah panggil, kita jalan saja. Kalau diberi peluang lepas ni nak pergi mana? Ikutkan kalau boleh nak travel pergi Jepun lah semua kan. So boleh saya dah WhatsApp dah kawan saya tu, tapi dia kata Ada apa-apa Okey yang saya lah. perlu tahu kan kat sini. Ni depan audience ni bagi tahu je lah. Boleh ke tak boleh sebenarnya ni? Dekat saya akan ditinggalkan lagi. Tak Mina. tak apa, ikut je naik kereta duduk belakang. Itu boleh. Dia tak ada masalah nak pergi, bawa je kita orang. Yalah, kalau Jepun 10 hari je, follow je lah kan. Kalau diberi lesen, apa salahnya? Datuk, Okey, kalau okey. bukan mendaki, kalau bukan mendaki gunung, apa hobi Datuk yang orang tak tahu? Okey, selain daki gunung, saya more kepada sukarelawan, bantu masyarakat di kawasan. Yang kedua, saya memang suka memancing, tapi dah lama tak pergilah. Saya sebenarnya, hobi saya pelbagai. Semua benda saya cuba. Dan berkayu basikal, saya berkayu basikal. Pernah berkayu dari mana tu? Yang US tu? Saya pernah berkayu daripada US ke India. US cross sampai ke habis Washington pergi LA pergi Washington, betul terbang ke Europe, kayuh dekat UK sampai ke Middle East, dan saya terus terbang ke India, kayuh di India, dan saya meneruskan kayuhan di Australia. Dan, so di Jepun saya mulakan penjelajahan bermotosikal sampai ke Malaysia, itu tahun 2007-2008. Selepas saya balik Everest, saya sambung belajar, habiskan diploma sains sukan rekreasi di UiTM. Tengok UiTM di hatiku tau. Hari ni dia cerita semua UiTM di hatiku kan. So saya teruskan, habis tu saya bekerja dengan Sekretariat Taman Melayu, iaitu company Datuk Seri Mukris Mahathir selama 2 tahun, dan saya teruskan, itulah 2007 saya mulakan kayuhan tu. Itu pun sebenarnya saya suka mengembara. Dalam surah Al-Hajj ayat 46, ayat tersebut banyak menyedarkan saya tentang tidakkah mereka berjalan di muka bumi. Mereka punya hati yang dengan itu mereka merasa, mereka punya telinga mendengar, tetapi bukan mata yang buta, mata hati yang, kalaulah kita dah pergi mengembara pun tapi mata hati kita buta, so tak gunalah kita mengembara. So itu yang saya suka mengembara, melihat alam, melihat pelbagai budaya dengan tengok gelagat manusia dalam dunia ini sebelum kita tinggalkan dunia. Okey, kalau kita cerita pasal mengembara, itu mengembara dan pendakian Everest tu, itu setelah terjadinya misi itulah. Tapi kita kalau nak tahu sebelumnya, Mukarrabin ni sebenarnya orang yang macam mana? Asal daripada Pantai Dalam, betul? Saya asal daripada Pantai Dalam, anak seorang bekas tentera. Arwah atuk saya salah seorang askar Melayu pertama tahun 1932. Dan dia daripada 25, itu yang tertubuhnya 25 RAMD, Regimen Askar Melayu Diraja. So arwah atuk saya orang yang ke-14 ke nombor 16 daripada 25 orang. So kemudian bapak saya pun masuk askar. So impian saya memang nak jadi askar, tetapi tiba-tiba naik Everest kan. Habis belajar kat UiTM diploma, terus diberi peluang pergi naik Everest. Pada asalnya memang ada plan nak jadi askar, nak jadi tentera. Dulu memang nak masuk askar. So sebab disiplin diri tu yang diterapkan masa duduk dalam camp kan, camp Terendak. So itu yang saya alhamdulillah lah sampai hari ni tak merukuk. Ada tak adik-beradik lain yang jadi askar juga? Ada seorang. Ada seorang? Mukmin jadi askar. Okey. So, Mewarisi lah. Dan kami diajar berdikari. Habis je saya darjah 1, darjah 2 tu saya terus pindah ke Pantai Dalam. Tapi masa kecil duduk di Pantai Dalam juga. So pindah di Camp Terendak 2 tahun, balik ke Pantai Dalam balik. Membesar di Pantai Dalam lah, di rumah Setinggan. So kami anggap ni, ataupun saya anggap saya ni anak orang Setinggan. Walaupun anak bekas tentera, tapi duduk di rumah Setinggan, membesar kat sana, melihat macam mana Kuala Lumpur dibangunkan dari semasa ke semasa. Sekolah di sekolah kebangsaan bangsa, sekolah kebangsaan Sri Pantai, Kampung Kerinci, masuk UiTM, dan daripada situlah di UiTM lah saya mulakan pengembaraan mendaki gunung ni. Rumah Setinggan tu masih ada lagi di Pantai Dalam?
A few ada, sebahagiannya ada. Kemungkinan akan datang akan dirobohkan lah. Sebab semua tanah persendirian. So tapi banyak yang duduk kat sana orang Indonesia lah. Gitu. So far yang ada dah rumah-rumah kondo flat lah di Pantai Dalam. Kita dapat lihat kan walaupun tidak menjadi seorang tentera tapi semangat tu ada dalam diri. Itulah jadinya kerja-kerja di luar semangat tu yang buatkan dia sampai naik ke puncak Everest. Dan ramai nak tahu kan apa titik permulaan Datuk jatuh cinta dengan dunia pendakian ni? Saya terkesan dengan salah seorang pendaki Everest 97. Bila saya masuk UiTM, saya bertemu dengan arwah Cik Fauzan. Beliau berjaya daki Everest pada tahun 2007. Tapi beliau adalah salah seorang pendaki Everest masa 1997. Magendra Mohandas dan ada 4 orang. So Fauzan dengan Gary Chong. So Fauzan ni dia lagi 400 meter nak sampai Everest. Dan masa tu Tun Mahathir nak sangat. Dalam 4 orang ni seorang Melayu, seorang Cina, 2 orang India. So itu yang Datuk Mahathir dan Datuk Mohandas. Rakyat Malaysia pertama yang sampai ke puncak Everest. So saya ni orang yang kedua dan yang ketiga. Ketiga, empat. So tapi orang Melayu pertama lah di dunia yang menamatkan Everest. Apa jadi dengan Cik Fauzan tu? Cik Fauzan dia meninggal tahun 2007 sakit jantung lah. Tapi dia sampai puncak pada tahun 2007. So saya jumpa dengan dia, saya minta kata izin dia masa tu di UiTM. Dia pegawai pusat sukan. So borak-borak dengan dia, Cik Fauzan, masa tu ada selection pergi Everest Base Camp. So kita ni dah tak pernah dapat pergi luar negara kan. Tapi memang seronok masa tu. Nak terpilih sangat kan. So alhamdulillah ada kelebihan sebagai atlet olahraga masa sekolah. Saya di sekolah pun scholarship pantai, olahragawan sekolah 3 tahun. So peminat tu ramai lah kan. Tapi waktu tu tak ada Instagram, tak ada TikTok kan, minta maaf tak ada bakul nak angkat sendiri. Okey, untuk pemilihan nak pergi ABC tu EBC tu berapa ramai student yang terpilih waktu tu? So masa tu ada lebih kurang 200-300 orang datang selection. Kemungkinan lepas daripada itu dia akan ambil select 25 orang. Pilih 25 orang saja untuk pergi Everest Base Camp. So alhamdulillah saya salah seorang daripada 25 orang lah. So lepas terpilih tu ada latihan selama 6 bulan untuk pergi base camp. Ambil masa 14 hari. Naik 10 hari, turun 4 hari. Dan saya dengan Ahmad Ridwan yang daki Everest bersama tu, sahabat saya, kami adalah orang pertama berdua yang sakit. Semasa tu kami dah memang fit. Tapi daki gunung ni bukan pasal fit, pasal acclimatization, penyesuaian diri kita dengan ketinggian. So kita orang ingatkan kita fit, kita jalan laju lah. Sampai ke Pak Ding, pening kepala, muntah-muntah, cibit. Dia bukan pasal fit semata-mata. Bukan. Everest mountain is different. The mountain will high altitude will change your attitude. And then your body posture, you punya body punya condition pun dia akan kena adapt slowly. Dia macam hidup kita lah. Datang satu tempat kena adapt dulu. Jangan belasah, bergaduh dengan orang habis. So alam ni pun kita kena berkawan, jangan melawan. Dia bukan sebab fit semata-mata benda ni. Jadi sebab tu benda ni bukan semua orang boleh buat. Kalau rasa fit, rasa macam diorang boleh naik Everest, bukan semua orang boleh buat benda tu lah. Betul. Sesuaikan dengan keadaan. Mungkin Datuk boleh kongsikan pengalaman momen indah ataupun pengalaman perit waktu mendaki. Okey, masa naik Everest tu selection tu dah lama, 2003-2004 sebelum pergi Everest ada selection lah. So kemudian saya cakap dengan Cik Fauzan 2003 tu, Cik Fauzan, saya pergi ke Pakistan dulu dengan Nepal 2 kali. Kali kedua. Nama gunung di Pakistan Burgi Peaks. Dengan Nepal ni saya pergi 3 puncak lah. Tapi walaupun dia sebenarnya 5,000 meter ni bukan gunung. Dia orang panggil bukit. Bukit je. So gunung-gunung di bawah biasa bagi dia kat sana. Puncak Kalapata. Kalapata is bukit. 5,500 meter. Tapi kita 2,000 gunung. Kat sana 4,000, 5,000 is bukit je. Bukit je. So semasa naik Everest tu banyaklah yang dah diberi nasihat dan ajaran bahawa kita kena ada penyesuaian diri. So memang antara bahaya ni suhu lah. Negatif 20 to negatif 30. Kalau weather tak baik, kalau kita tak dapat kembali ke kemah, kemungkinan besar kita boleh kena frostbite. Frostbite ni bila jari kita dah terlampau beku, sejuk, dia dah jadi macam beku, dia keras, dia akan jadi hitam. Dia mati lah, dia dah mati. Akan mati. So bila ni dia akan jadi kecut, lama-lama dia akan patah.
Patah sendiri tak payah potong ke apa Tak payah dia tapi bila dah dapat selamat tu dia akan hantar ke hospital, dia akan gunakan proper cara lah, proper dia lah. potong lah. Okay. So itu salah satu. Bila Everest ni katanya taklah bahaya macam K2 dan sebagainya, dia bukan technical, tapi sebenarnya Everest ni kalau tak ada Sherpa, tak ada guide, memang antara yang paling bahaya. Bantuan diorang tu sangat penting lah untuk naik Betul. Everest. So K2 ni dia technical sikit. Okay. So Everest ni antara yang tempat bahaya Kumbu Icefall. Kumbu Icefall. Kumbu Icefall. Dia setiap tahun bila snow dia akan tutup, lepas tu habis dia akan jadi rekahan ais tu. So kita kena jalan daripada base camp ke camp 1 tu, perlu merentasi batu-batu bongkar tu. Oh, itu baru camp 1 kan? Saya dengar ada 4 camp kan? Nak pergi camp 1 tu, Kumbu Icefall tu yang selalu orang terjatuh dalam jurang dan mati. Tu memang tangga lah, lepas tu kena cross tangga, pakai jambatan tangga kan. Okey. So nampak lah kalau dalam video tu. So lepas tu pergi camp 1. Camp 1 pergi camp 2. So camp 2 dia rata sikit. Okey. Camp 2 nak naik camp 3 dia dah start stiff. Kita kena macam technical sikit lah. Okey. So pegang tali tolak-tolak kan. Tapi sana kalau jalan 10-20 langkah kita dah macam berlari 100 meter lah. Dia punya letih tu. Dia punya letih. Disebabkan oksigen. Because oxygen less. So kita jadi macam jalan pun macam kita jogging, macam lari jogging. Heart rate kita 160, 170. Padahal jalan kaki je. Itu dia. So itu yang salah satu, yang kedua lah. Kemudian penyakit yang bahaya dekat puncak gunung berais ni ialah cerebellum edema. Kita jadi separuh sedar. Sebab bila kurang oksigen, kadang-kadang kita jadi halusinasi. Okey. Kadang-kadang nampak kawan saya kena nasi kat sini. Lepas tu nasi tu jatuh, beras tu jatuh. Beras jatuh dia gelak seorang-seorang. Dia gelak. So makan tak nak makan. Selera makan hilang. So itu salah satu simptom acute mountain sickness, penyakit udara tinggi. So itu antara cabaran nak naiki gunung-gunung lebih 5,000 meter dan gunung bersalji. Bila kita dengar detail macam ni, baru kita tahu kan. Kalau tak kita ingatkan panjat tu macam orang panjat gunung Kinabalu. Kinabalu ada simptom AMS tapi tak seteruk di Nepal lah. Sebab Kinabalu kita naik 2 hari betul turun. Tapi saya lebih cadangkan kalau betul-betul masa akan datang boleh naik 3 hari 2 malam. Itu lebih selesa dan lebih seronok sebenarnya. Okey. Tapi kena private lah, kena minta kelulusan khas ataupun kena daki bayar ekstra lah 2 kali. Perjalanan naik, summit, tidur kat Labarata, baru tidur turun bawah esoknya. Okey. Ni kalau tidak naik pergi Labarata 6 km, malam tu pergi summit, turun sampai bawah. So 18 kilo naik turun. Itu yang benda yang normal orang buat lah. Kalau sekarang ni lah. So kalau kita minta 3 hari 2 malam tu, perjalanan tu lebih tenang, lebih relax tenang, lah. lebih relax. So kita boleh daki early morning tu, tak payah 2 pagi. Kita boleh pergi pukul 4 pagi sampai puncak pukul 7-8. Ataupun kita boleh pergi 2 pagi. Tapi kita turun tu slow lah, relax lah. Kita bagi kita rehat dekat Labarata. Lusa tu baru turun lagi. So cepat recovery lah. Okey, kalau macam lokal lah, orang Malaysia yang teringin sangat nak mendaki ni, selalu tak dia contact Datuk Cobain untuk tanya tips, pendapat. Saya selalunya, kalau saya ni bukan guide, saya tak minat jadi guide. Okey. So saya organize untuk event kawan-kawan lah. So daripada saya ni dulu bekas Presiden KE7B, Kelab Eksplorasi 7 Benua Malaysia. So saya banyak bagi peluang pada orang lain untuk berjaya. So dalam KE7B ni bukan saya seorang je berjaya. So bagi saya, lepas saya berjaya habis 7 benua, habis Grand Slam ni, Grand Slam tak cerita lagi kan. Belum lagi. So basikal daripada Los Angeles dah cerita tadi. So saya beri peluang, saya organize berenang, ada 6 orang renangan selat Inggeris. Okey. Seorang tu Estino Tanyu, dia berenang solo berjaya 13 jam 40 minit. Itu rekod dunia Malaysia. Rekod Malaysia lah. Dia tak dulu Malik Maidin, tapi selepas tu dia. So dia berenang atas selat Inggeris sejauh 37 ke 42 km dalam masa 13 jam 50 minit. Berenang. So dalam suhu yang 14 ke 15 degree. Di Dover ke Calais, daripada London, UK, Dover, cross ke Calais, France. Kemudian saya aturkan anak Felda 7 orang pergi Everest 2013. Alhamdulillah solid 100% sampai. Summit semua? Summit, dan 2 wanita. Anis Syarudin dengan seorang lagi, Amiza Fasha, dan 5 orang tu lelaki lah. Alhamdulillah termasuk coach lah. So Dino dan Pak Am. Dan kemudian 2014 saya hantar 8 orang pergi Greenland ski sejauh
570 km. Nak tahu pulau terbesar di dunia kat mana? Pulau? Dia ada pulau terbesar di dunia, Pulau Greenland. Pulau Greenland? Dia panggil Greenland. Greenland ni macam satu island, island snow. So daripada hujung ni sampai hujung sini sejauh 570 dan ada polar bear kat sebelah semua. Semua ais lah pulau tu? Yes, dia ada batu, tepi-tepi tu batu lah. So bermula dari situ dia akan ski menuju ke 570 km cross. 500? So selama berapa hari? 27 hari. Ski saja semata-mata, tak ada kenderaan lain. Bawa slash, kena tarik slash lah. Bag semua, kemah semua lebih kurang satu orang tu kena bawa 60-70 kilo. Itu di Greenland lah. Kemudian habis tu saya hantar Syahrum yang Ironman sekarang. Dia top 3 lah Ironman Malaysia. Dia pergi ke South Pole dia berski sejauh 1000 km selama 47 ke 50 hari. Tadi kita dengar 500 rasa dah macam jauh kan. Ini 1000. Tapi dia gila lah. Memang dia boleh buat macam tu lah. Budak Cifel dah ciku je. Tapi dia boleh buat. Banyak pengalaman kan. Apa respon family Datuk bila Datuk selalu buat kerja-kerja luar biasa ni? Masa tu saya belum kahwin lah. Masa Seven Summit tu belum lagi. Seven Summit dah lah. Kemudian so far diorang tahu dah saya memang minat benda-benda adventures ni. Bagi saya better you leave something for your country and people. Beri manfaat, motivasi lah. Kalau kita tak berapa bagi duit, kita bagi motivasi, inspirasi. Walaupun kita ni anak setinggan, walaupun kita ni orang yang tak ada kemampuan dari segi kewangan, tapi bila usaha tu kalau kita ada peluang dapat sponsor apa semua, dan kita boleh buat. Dan kalau alhamdulillah daripada Everest tu memang UiTM lah dapatkan penaja. Setengah orang ni dia kata memanglah senang lah dia nak orang kaya setengah. Tak tahu dia tak apalah, dia nak fitnah hak dia lah. Padahal kita ni daripada bisnes kita sendiri kan, berjaya berniaga bersama, dapat dana, kumpul duit daripada perniagaan. So Everest memang ni, tapi Seven Summit ni kebanyakannya duit perniagaan sendiri. So dia orang tak tahu, dia ingatkan saya ni baik dengan Datuk Najib apa semua, kerajaan bagi juta-juta untuk saya pergi ekspedisi. Tak. So Datuk Najib datang meraihkan, itu pun dah satu penghargaan daripada negara untuk saya. So saya kena cari dana sendiri. Dapat daripada sponsor baju Adidas ke sebagainya, alhamdulillah lah. So itu baju. Kebanyakan sponsor bagi baju. Kewangan ni memang susah. So adalah korporat yang bagi. So memang atlet sukan kita perlukan penajaan. Tapi ada yang nak buat guna duit sendiri pun boleh. Dan saya buktikan dua-dua saya dapat. Everest dengan UiTM, tapi Seven Summit saya guna dana perniagaan saya sendiri. Memang kata more than 2 million lah nak habiskan keseluruhan 7 benua saya pergi ni. So habis je Syahrum tu ni, saya Syahrum dengan Boy, kita orang habiskan saya punya Explorer Grand Slam. Dia orang lah mencucuk saya tu sebenarnya. Kalau tidak saya nak pergi Seven Summit je. So tak nak pergi North Pole, South Pole. That's not my dream lah sebenarnya. Lepas tu tapi biasa orang gila akan cakap orang lain cocok, tapi sebenarnya dia tu dalam diri dia tu. Dalam diri dia tu memang dia yang kubah rasa macam macam saya kawan saya lah, dia yang cocok saya nak pergi Madinah tu kan. Ben, siapa yang cakap Ben kalau kita kaya kan rahsia sebenar dua-dua dekat sini. Tiba-tiba saya jawab jom je. Tapi betul lah, kalau kita plan dengan orang gila, projek gila akan jadi insya-Allah. Datuk ada rasa nak ajak Amar mendaki ke? No, I nak ajak you, both of you. Because when you start climbing, tanya Azan Rani tadi, kalau tadi kata you ada interview Azan Rani, and dia sampai hari ni start climbing. Because dalam climbing ni we learn ourselves and then we learn people. We learn about people. So kita tahu dalam altitude will change your attitude. Ketinggian ni kadang-kadang mengubah kita punya attitude. Kadang-kadang dekat bawah kita kat sini dia sea level kita macam kita normal tapi bila naik tu keluar perangai masing-masing. Kau penat, kau tak nak tolong orang tu kat bawah, kau tolong. True colour true colour. Rupanya kita ni depan orang kita berlakon macam ni, rupanya belakang kita sebenarnya macam ni. So dia menumbuk diri kita sendiri untuk bagi kesedaran. Nak didik diri kita juga kan. Tenang, relax, penat, sakit, tabah sampai puncak. Bila sampai puncak tu alhamdulillah, dan saya jadikan pendakian ni sebenarnya satu, saya merasai sunnah Nabi. Nabi-nabi ni semua naik gunung. Kan Nabi Musa pergi Jabal Tursina. Kan Nabi Ibrahim dia dekat empat bukit semua. Nabi Muhammad SAW pergi ke Jabal Nur dan sebagainya. So cerita para nabi ni banyak, gunung-gunung para nabi saya pernah buat. Ekspedisi gunung para nabi ni saya pernah buat, tapi tak sempat nak jadikan podcast dan tak jadikan dokumentari. Saya pergilah ke Arab tu, a few country yang saya buat video, termasuk di Jordan semua.
Oh, semua dah pergi. Dah pergi. Dan tu yang saya kata, rupanya naik gunung ni salah satu sunnah. Selain memanah, berenang kan. So sunnah sebenarnya. So saya jadikan tu sebagai zikir saya kepada hidup saya dan kepada Allah lah. Untuk saya memperbaiki diri dan tak ada fikir pun nak dapat nama pun. Sebab dalam nama saya pun dah ada nama dah. Muka Rabin, muka dah ada muka dah. Walaupun saya dia tak ada muka kan, tapi tetap ada muka Rabin. Itu dia. Tu dah gila kan. So Cakap tak memang berhenti dah tengok. kerja gila. Tak apa, kita nak sambung lagi. Kita break dulu. Kita jumpa selepas ini. Discover glamping at Himalaya Camp Gopeng, Malaysia's go-to destination for stress relief and adventure. Choose from unique stays like domes, chalets, riverside views, or private pool glamps, all designed for comfort and style. With facilities including air conditioning, bed and breakfast, private bathrooms, and free parking, at Himalaya Camp Gopeng, your adventure begins here. Okay Datuk, bila Amar bercerita dengan Mira pasal mengembara naik basikal tu kan, macam-macam lah. Dia kata lepas ni tak nak pergilah apalah. Datuk sendiri macam mana? Ke sana lah katanya. Kalau Datuk sendiri macam mana pengalaman, beza ke mendaki dengan berbasikal? Berbasikal ni seronok sebenarnya. Bila kita, contoh dulu saya mengembara daripada Los Angeles ke Washington DC. Saya baru nampak rupanya Amerika Syarikat ni besar. Dengan penduduk yang dulu 250 juta. Dengan banyak bangsa dia orang punya. Ada bangsa yang macam orang panggil Red Indian. Jumpa orang-orang Indian macam tu. Punya orang Red Indian ni besar gila. Dia dekat New Mexico. Besar maksud dia ramai dia ataupun badan dia besar. Rambut dia semua memang ada. So baru saya masuk pergi pasar raya tu nampak, wah besar gila dia. Kira dia orang tu orang asli US lah. Kira orang asli US. So memang antara orang native sana lah. So daripada Los Angeles pergi ke Arizona, masuk ke New Mexico, Oklahoma. Rupanya Amerika ni dia orang negara dia orang besar. Negeri dia orang pun ada 50 negeri. 2 negeri California dengan Arizona sama dengan satu Malaysia. 2 negeri dia orang satu Malaysia. So that's why dia anggap mereka ni abang besar dalam dunia lah. Padahal tak dapat otak pun tak ada. Dia orang tak fikir kan. Dia orang ingatkan. Negara dia besar lah. Dan saya pernah pergi ke satu tempat dengan arwah bapak saya. Bapak saya naik kereta, saya naik basikal. So, kadang kita orang terpisah di satu tempat tu. Tapi kelebihannya berbasikal ni kita nampak pelbagai bandar, pelbagai daerah, pelbagai kampung, pelbagai budaya, pelbagai orang. So dengan pergi Oklahoma macam ni punya bandar. So nampak kita dapat satu benda yang wah, rupanya aku dapat lihat dunia. Dia buka view kita lagi. Dia sentiasa fresh lah setiap perjalanan maksudnya. Itu yang saya tiba-tiba terilham balik-balik. Benda-benda semua ni jadikan glamping Himalaya Camping Resort sebagai satu yang saya buat resort yang untuk open untuk orang yang nak healing. Dan bila kalau even hotel 5 bintang pun Himalaya Camp ni berbeza. 5 bintang pun kita tak boleh duduk kat bawah lama-lama. Ni bila you buka je, ada kolam renang, boleh lepak tepi sungai. Boleh kalau family ramai-ramai duduk tepi sungai, borak-borak, boleh bakar barbecue, boleh masak sendiri. So hotel yang resort yang membenarkan anda boleh masak sendiri. Bonding tu yang penting duduk kat sana. Jom kita gerak sekarang. Bakar lain dengan family. Itu ya kelebihan Himalaya Camping Resort ni. Anda boleh berkemah, boleh masak sendiri, dan kita ada sediakan breakfast lah, dah ada cafe semua. So itulah berbezanya berbasikal dan mendaki ni. Dia menguji kita punya ketahanan, tahan sejuk, bukan tahan maki lah. Kebolehan tahan maki. Tahan maki. Bukan lawak je, memang lawak gila. So kita kena tahan dan kita ada risiko. Basikal pun ada risiko, kena langgar apa semua. Tapi ada berbezanya berbasikal dan juga mendaki. Perbezaannya pengalaman tu berbeza. So kita mendaki ni tak adalah kita dengan kenderaan, tapi kita trekking tu kita dengan body kita dengan alam. Challenge dia berbeza-beza. So menarik, kedua-duanya sukan yang menarik dan ada risiko. Dan bagi saya macam mula-mula nak pergi pun mak kata tak bagi, tapi masa tu arwah ayah dia, pergi je lah, at least bila nak pergi lagi lihat dunia. So I want to see the world before I leave the world. At least I live something yang kehidupan aku ni sebelum aku mati, insya-Allah lah harap kita ke arah Al-Quran dan hadis, masuk ke syurga lah. Kita punya impian utama kan, syurga lah kan. Bukannya nakal-nakal dulu pun, harap-harap kita bertaubat lah. So itu je. So selesai, akhirnya kita nak ke arah Al-Quran dan mati masuk syurga. So dua-dua ni berbeza.
So dia punya risiko pun berbeza. Pengalaman dari segi altitude pun berbeza. Sakit dia pun berbeza. Macam kayuh ni ialah kita kayuh kan. Melecit semua apa semua patu dengan panas semua. Mendaki ni sejuk pula. So saya cuba semua sukan ni dan masing-masing ada nikmat yang best dan ada kesukaran yang hanya orang yang berkayuh dan mendaki tahu. Dia kena buat dulu baru tahu macam mana rasa dia kan. Macam itulah Azandra ni mula-mula daki kecil. Lala nak pergi Lala sampai ke Gunung Salji dia pergi kan. So dia akan minat benda tu. You all kalau you start dengan naik Bukit Tabur ke pergi Bukit Gasing ke, lama-lama rupanya fitness kita akan increase. Kalau naik bukit kat Himalaya je boleh tak? Cukup tak? Bukit Batu Putih boleh setengah jam. Adalah. Bukan Bukit Batu Putih tu. Itu boleh permulaan. Saya mulakan kat Himalaya camp tu. Saya mulakan dengan Bukit Tabur. Rupanya naik Bukit Tabur ni rupanya jumpa isteri kat sini, rupanya orang sini. Okey. So itulah cerita dia. So banyaklah beza. So banyak pengalaman dan alhamdulillah lah benda tu saya kongsikan di setiap ceramah saya di korporat, sekolah, universiti dan sebagainya. Dia tengok dekat media sosial kan Datuk ni sangat busy dan sangat aktif. Macam mana Serius? Datuk? Ya, serius. Besar mata dia. Lepas tu nak bagi tahu dia orang lah jiran. Kita hari-hari nampak dia dekat depan rumah lari. Berbasikal. Kita macam Yang macam best mana? kita buka pagar nak hantar anak pergi sekolah dia dah lalu dah tu. Ya. Dengan basikal dia. Ya, yang hebatnya macam mana Datuk boleh bahagikan masa untuk anak-anak, untuk isteri, untuk bersukan, untuk bisnes. Masya Allah. Dia bini dah cerewet dah kat rumah main phone. Bisnes main phone kan. Kat rumah cuba kadang-kadang ialah kita punya kerja dalam telefon. Tapi bila kadang-kadang tertengok Facebook kata atas basikal tak boleh pegang phone. Yalah saya memang nak cuba ubah budaya tengok phone kat rumah ni memang dah lama lah saya nampak tapi saya akan perbaiki diri lah itu satu. Saya tak tahu macam mana saya boleh bahagikan. Memang orang kata kejap pagi kau berenang, tengah hari kau berlari, petang kau pergi makan, kau jumpa orang politik kau gini. Kau kat mana ni? Kan macam Kobe ni semua tempat ada. Kita tak tahu sebenarnya Kobe sekarang ni ada kat mana. tak ada kembar kan? yang ni kat alamak sini. Baru nak berhasil dah kena pecah. Mana tahu saya ada kembar. Lompat ke? Tak tahu memang saya suka ke sana ke sini dan buat sesuatu yang satu hari tu kalau saya akan penuhkan benda dengan pelbagai benda. Memang kalau duduk je kat rumah demam ke rasanya? Tanya wife saya, memang dia tahu saya nak keluar je rumah. Mesti nak jumpa kawan. Ada orang nak jumpa, nak pergi berenang, nak pergi berlari pula. So macam semalam saya berenang, kemarin saya berlari dengan naik basikal. Petang naik basikal, malam saya pergi berlari. Sebab insya-Allah bulan 11 ni saya akan mulakan Ironman 70.3 tapi saya tak pergi full lah. So saya punya boss Chief KJ ajak Bin, kita this year kita buat 70.3. So dia tak berkata dia tak prepare nak pergi full. So alhamdulillah thank you boss ajak saya pergi kan. Saya cubalah. Dia tak kisah full ke tak full, tapi kalau dah ada semangat untuk masuk Ironman tu itu dah mission yang orang kata gila jugalah tu. Dia memang Ironman. Cuma saya tengah perbaiki saya punya renangan lah sebab saya tak pernah berenang jauh-jauh. So semalam dah cuba renang, alhamdulillah saya boleh lepas 1.5 km bawah 40 minit. So tu target dia lah. Actually sejam 10 minit. So kena habiskan 1.9 dalam masa sejam 10 minit tu. Masih ada masa lagi? Ada masa. Maybe saya cubalah sebab cuma tak pergi berenang dekat laut lagi. Tapi dia orang kata kalau berenang kat kolam ni lagi susah daripada laut. Oh ya. Kalau laut tu garam, so kita terapung lebih sikit. So okay lah kita macam we try lah sebab takut cuma ombak lah, tapi dia orang kata sana kan Langkawi tu dia ada tempat barrier penghadang kan. So cubalah insya-Allah. Itu sebab saya nampak dia terlalu busy aktif sukan ni. Pasal ada goal, ada mission. Dan menggunakan masa sebaiknya untuk benda-benda yang berfaedah. Mami tak ingatlah Daddy dengan Datuk pernah pergi mana. Daddy biasanya balik mesti nak recover, mesti tidur. Daddy memang tidur balik tu. Datuk, Mami tengok Instagram, ya Allah dia keluar lagi. Malam tadi jumpa mahasiswa. Kan? Astagfirullah. Malam tadi jumpa mahasiswa. Lepas tu tidur ke? Dan kemudian tiba-tiba pagi tadi buat apa? Pagi tadi tak ingat lah. Pagi tadi pergi berlari. Terlalu busy sangat sampai tak ingat lah apa dia buat. Itulah kita dapat tengok kan daripada dunia ekspedisi dah tercetus idea buka resort glamping. Okey, kita cerita pasal Himalaya tu. Macam mana tercetusnya nama Himalaya tu? Nama dan tercetusnya idea untuk resort yang sehebat itu. Okey.
Resort tu saya bina atas jiwa saya sendiri. Okay. Saya dulu partner dengan Rock Garden. Okay. So Rock Garden 2.2 ekar. So bila bina situ saya ada rezeki, saya beli tanah sebelah. Masa tu murah lagi lah kan, tak sampai 1 juta pun. So masa tu bisnes saya banyak bisnes sebenarnya. Ada IT system. Saya buat sport tourism, consultancy in term of IT dan a few bisnes lain lah. Pernah buka restoran pun gagal walaupun masak sedap kan. Sebab kita je yang makan. Kita pernah datang lah. Kita makan char kway teow. Char kway teow kan. Sedap betul. So masih ada lagi pakcik saya berniaga dekat Bazaria. So niaga gagal. Buka kedai sup pun dah belajar nak bayar 40,000 dekat Yala kan. Secret recipe lah. Macam kalau tahu cerita pasal boat noodle tu, sup kita orang ni nak kata angkat bakul lah, memang paling sedap lah. Belajar dengan makcik tu, dia tak nak jual sebenarnya. Original Thai lah. Wife saya Aminah kata pujuk dia. Dia masuk Islam lepas kahwin. Dia cuba setahun lebih nak pujuk makcik tu. Lama-lama dia ni, bila anak dia nak sambung belajar, dia tak ada duit, baru dia bagi ilmu. Tapi dia kata janji jangan buka kedai dekat Thailand. So sup tu memang ada. Kalau ada rezeki kita boleh buka partner, boleh buka So boat noodle, boat DQ DA, boat DA. Dia suarakan lagi. Kobin dan Amal, boat car. Kalau buka list tu macam-macam nak buat kan. So bila itulah kata kan, macam mana boleh banyak orang tanya juga mana ada duit ni tu. Mungkin orang tertanya-tanya kan. So resort tu saya buka sikit-sikit, bukannya saya buka lamsam terus besar. Rezeki saya ni pun taklah macam anak orang kaya. So ada rezeki ni sikit tambah, okey 50,000 tambah, okey ni boleh buat untuk 10 kemah. Boleh nak buat tapak kemah je. Berkemah di tepi sungai. Tapak kemah bila buat 10, lama-lama pun ada rezeki tambahan lagi daripada bisnes lain. So top up. Buka chalet kecil-kecil. So tambah alhamdulillah dah ada 60 bilik dalam masa 5 tahun. 60 bilik dah 60 bilik lepas habis Covid tu. Dia unik pasal dia ada pelbagai design yang menarik. Betul. Jadi benda tu orang kata kalau pergi dekat gambar, mata ni macam sedap je tengok. Nak cuba semua bilik. Tanya kan duduk sini. Nak duduk glamping ni. Aku nak duduk rumah ni. Betul. Rumah A ada, rumah petak ada. Betul. Rumah longkang pun ada kan. Satu lagi dia bersebelahan dengan sungai yang sangat jernih, yang kita boleh ada mandi. Rafting. Boleh mandi dan boleh water rafting. Itu advantage yang saya dapat. Himalaya ni. Daripada hutan benak sampai saya bina sikit-sikit lah kan. Perlahan-lahan lama-lama saya pun tak sangka jadi sebuah tempat yang family boleh gathering, company boleh buat team building, dan alhamdulillah ramai yang repeat. Yang saya nampak ada satu customer ni dia repeat, dia orang Pening 16 kali. Dah 16 kali dalam masa 4 tahun. Lepas ni kita kena buat kontes rasanya. Siapa yang paling banyak. Tak tahu, dia memang suka. Bin aku bawa aku punya saudara ni, bin aku bawa aku punya setahun, bin aku bawa aku punya budak pemuda ni, bin aku bawa aku punya kawan ni. Asal nak bercuti ataupun healing je mesti ke sana. Dia buat Pening datang sana 2 jam. Bin tak apalah, saya bagi diskaun kat dia lah. Dah jadi customer tetap kan. Tak sangka kan, ni minggu bulan depan nak datang lagi kali ke-17. Hang datang sini tak boring ke? Aku tengok tempat kau, kejap aku tukar sini. Tapi tempat hang memang menarik. Betul. Okeylah, nama dia Wandi, Ketua Pemuda UMNO Pulau Pinang. So walaupun saya bukan dalam UMNO lagi, tapi saya sayang parti UMNO dan saya di parti yang sebelah bersatu, tapi saya kawan selamanya. Bagi saya politik is politik, idea is idea, tapi selagi memperjuangkan bangsa agama kita tetap satu hati. Dan jangan kita tukar agama sudah. Kawan-kawan semua. So business. So tak ada masalah. So alhamdulillah dia tu. Dan ada China pun, India pun datang, customer China tu dekat 7 kali. So maknanya tempat kami ni bukan hanya untuk orang kita je. Orang China, India pun boleh datang, dan customer tu daripada Pening juga. I come here every year. 2 kali. Sebenarnya kita orang ni saksi hidup tau. Saksi hidup di mana tanah pokok. Pada asalnya cuma ada tapak kemah dan ada 4 biji 4 biji dan ada macam hostel tu. Sampailah jadi sebesar-besar Himalaya sekarang ni.
kita tanam pokok benih durian. Dia bukan. Takoma. Apa? Sakura. Sakura sebagai tanda kehadiran kami pertama kalinya kat situ. Dan kami memang tak sangka lah tempat tu akan jadi secantik itu. Dan sampai sekarang insya-Allah kita masih lagi repeat datang. Kali kelima ni. So situ pun ada ATV kawan kita lah. Dia minta kita promote kan. Fizo ATV. Tapi ATV dia memang gempak ah. Best. 650cc tu memang kau tekan minyak pun so macam tak adventure pula. Terlampau laju kalau bawa 25 tak boleh naik bukit. Betul. Because of sisi besar tu kita boleh merasai adventure yang berbeza. Mira dah rasa sekali hari tu tak puas. So kena repeat. Kan? Lepas ni kena bayar lah. No problem. Kita support kawan-kawan. Joking. Adalah. Okey, tadi kita Kelakar dah dia dengar. ni. Okey, macam mana nak relate kan adventure punya life gunung dan travel around the world dengan Himalaya sekarang ni. Apa yang dibawa masuk ke dalam Himalaya yang Datuk Kubin nampak sendiri? Himalaya ni penuh warna-warni lah. Okay. Ada sungai, ada bukit yang boleh didaki, ada sungai yang boleh kita berenang dan juga kita aktiviti rafting. Ada air terjun yang kita boleh water abseiling. Tak cuba lagi, ada gua yang kita boleh pergi caving. Tak kan? Tak mana. So caving boleh try caving. Ada tempat yang kita boleh buat team building. Ada kawasan saya tu lebih kurang 8 ekar 9 ekar lah, tanah kampung murah kan situ. Boleh kita jogging pagi-pagi 5 km setengah jam sejam tu kan. Ada tempat yang kita boleh buat masak-masak untuk masak sendiri semua. Banyak aktiviti ya. Dan malamnya alhamdulillah saya tak sangka kat situ kalau keluar daripada kawasan tu nyamuk banyak. Tapi tempat saya tak ada bernyamuk. Betul. Betul. Kita lepak malam. Hutan kan. Tapi jarang lah. Saya rasa saya boleh kira daripada 5 tahun ni saya kena 5 tahun ni rasanya 20 kali je. Kena gigit nyamuk kat sana. Memang tak ada kan. Dan lepas pukul 9-10 berangin kan. Di kawasan lembah memang sejuk je. Tak percaya nanti kalau dia datang mesti dia nak repeat. So memang tak sangka rezeki Allah bagi saya kat situ, pinjam sebagai kejap tanah yang ada tu. Mula-mula tak fikir nak buat apa, nak buat ladang durian je kan. Tapi atas pengalaman yang ada dengan rezeki yang ada tu, dia kata dalam company why not kita buka resort lah. Tapi kawan saya panggil memang gila lah. Bos nak buat apa kat hutan ni datang-datang? Memang hutan tebal lah. Sebelah tu kan, saya datang duluan. Mana sebelah tu kan hutan je kan. Hanya tempat parking kita, lepas tu nak kena masuk jungle kan. Yes. Tak tahulah, aku buat je lah perlahan. Lepas hilangkan pokok getah semua ni, nak buat apa? Nak buat glamping ke, nak buat camping ke? Kita buat camping dulu. Kita tapak. Masa tu panas gila lah. Pakcik saya Mei tu kan. Yang seorang-seorang duduk situ, apalah bos aku hantar aku kat sini. Duduk KL lama-lama tiba ni. Lepas 2 tahun sikit. Okey, kita buat kemah. Yang glamping tu rupanya orang Gombak je buat kemah tu. Lagi tahan lama. Rupanya produk Malaysia lagi tahan lama daripada China. So tapi mahal sikit lah. Jumpa produk yang berkualiti. Betul. Tapi tak nak promote lah, bukan ada sponsor. Yalah. So kemudian buat tandas, buat padang dan juga buat dewan makan. So tepi sungai. So masa tu kita cari kita nak dapatkan ni, kelebihan kita dapat rafting punya customer. Itu yang kita boleh rolling cepat. Sebab sekali datang rafting customer kita dapat dalam 12,000, 10,000, 8,000 tu yang kita boleh. Rafting punya level dekat sana level 2, 3. So family boleh main. Budak-budak pun kalau keadaan air yang cantik, mana budak-budak 6 tahun pun sebenarnya boleh main. Betul lah, dia cakap budak-budak pun boleh main. Apa sebab Tolonglah tarik dia. Dia tak pernah buat water rafting. Mira rasa macam rugi. Pergi sana tak try. Dia tak pernah main air? Kambing kan. Tak, kita main padang pasir je. Roller coaster tak nak. Tapi nak jadi adventure. Macam mana? Ni kena. Bukan tak nak, tapi segan. Aduh. Takut buat terbalik. Kan? Okay, tadi kita dah dengar cabaran-cabaran mendaki gunung kan. So lepas tu Datuk buka pula bisnes. Mungkin orang nampak yelah Datuk kaya, bolehlah buka itu buka ini. Mungkin apa yang Datuk boleh kongsikan cabaran dalam berbisnes yang orang tak tahu? Saya bermula daripada anak seorang tentera, duduk di rumah setinggan di pantai dalam, membesar dekat lembah pantai. Tempat saya membesar, belajar di sekolah semua dan sebagainya. Saya bekerja di Mid Valley Mega Mall. Yang sebelum tu tingkatan 2 saya dah start kerja di Kilang. Yang Wahpres dekat PJ. Masa cuti sekolah sebulan tu dapatlah 200. Kerja sebulan je tau dapat 200. Seronok 200. Student kan 200 sebulan. Padahal kerja pagi sampai malam kan. Punya kena perkara habis-habisan kilang tianwah, kilang kertas tu.
Habis tu saya minat olahraga. So masuk form 4. Kemudian habis sekolah saya kata saya nak masuk UiTM. Saya nak pergi ambil sains sukan. So yalah, saya nak bangga dengan mak saya lah. At least saya ada education. Budak-budak susah ni pun boleh masuk universiti. Dan dulu memang saya tak jangka pun. Saya ingatkan universiti ni kat overseas. Masa tu pemikiran dia macam tu universiti ni kat overseas. Mana tak pernah fikir. Memang masa tu form 1, form 2 mana fikir apa kan. Mungkin ialah kurang cerdik tu kan. Tak tahu universiti nak kena guna modal. Rupanya UM tu dekat je kat situ. Dekat dengan rumah je. Itulah universiti di Malaysia. Universiti di luar kita tak tahu. Kita ingat kan universiti ni nampak tengok belajar kat luar negara semua kan. So habis belajar tu masuk UiTM. Tapi pun interview tu lah sebab ada kelebihan olahraga tu, jadi atlet sukan wilayah dapat masuk sains sukan. So alhamdulillah lah habis almost 3 pointer lah. Walaupun tak dapat 3 pointer almost. Dan saya sambung pergi daki Everest. Lepas tu sambung sambung marketing di degree. Itu saya tak habis lah. Saya ambil 2 sem, lepas tu saya terus pergi kayu basikal. So insyaAllah tahun depan saya sambung ada master, ambil master sport science insyaAllah. Okay. Kesimpulan dia bukannya pasal dia tu kaya boleh buat bisnes tak? Okay. Dia saya nak sambung. Nampak indah-indah je nak sambung pasal bisnes. Macam mana saya boleh berjaya dalam bidang bisnes. Saya buka restoran pun rugi. Saya buka char kway teow tepi jalan. Saya berniaga dekat pasar malam. Saya pergi masa tingkatan 2, tingkatan 3 pun saya jual wadir ikut pakcik belakang rumah saya. Saya duduk rumah panjang KTM Kosandi. Saya jual wadir. Pergi naik dengan dia atas dalam kereta, pergi duduk dekat PJ tu. Ada kilangan. Lepas pukul 10 orang balik kerja, beli wadir. So kita tolong masak, tolong bungkus. So balik rumah dapat RM10. Esok pergi sekolah. Lepas tu petang tu pergi olahraga, training. So masuk UiTM, saya kerja dengan yang Mukris tu 2 tahun. Kemudian saya pergi kayu basikal. So balik daripada situ, saya buat ekspedisi untuk menjayakan orang lain. So banyaknya memang dapat dana daripada contoh Felda. Felda bagi bukan untuk saya untung. Saya habiskan almost 90% untuk anak Felda berjaya naik Everest. Kalau ikutkan saya boleh je ambil 30% untuk as a saya punya consultant. Tapi saya banyak bagi. Ikutkan contohlah Felda bagi 1 million ataupun 2 million untuk hantar 8 orang. Ataupun saya boleh hantar 2 orang je. Kalau fikir nak buat untung lah. Tapi saya hantar sampai 8 orang. So saya buat ekspedisi bukan nak untung, tapi saya nak lebih ramai rakyat Malaysia berjaya di pesada dunia. So kemudian tahun 2010 saya buat IT. Itu saya dapatlah start develop business punya IT. Tapi naik turun jugalah. Meniaga kena tipu tu normal. Orang ambil kesempatan, bila borak-borak tanya idea ni, kita ingatkan dia jujur dengan kita. Bapak-bapak lalah ambil idea tu, curi idea, paperwork tukar, semua itu dah lali. Maksudnya bermula daripada bawah, daripada memang zero. Kosong Saya pernah kerja Kenny Rogers dekat Mid Valley kan. Habis SPM lepas putus cinta kan. Kecewa kan, sementara masuk UiTM. Itu ni cerita memang putus cinta macam tu kan. Punya nangis dekat itu session kereta api. UiTM tu. Itu kelakar. Masuk Sokabar. Dulu banyak orang masuk Sokabar kat situ. Nangis-nangis beringus-ingus. Rupanya tak tahu. Tak, kena masuk gilis kereta api. Masuk UiTM lah. Ramai rupanya wanita-wanita di dunia ni. Betul, tanya kau Bil. Dekat jalan laluan kereta api tu, dekat Abdullah Hukum tu, memang banyak kes orang kena langgar kat situ. Kat situ lah aku nangis. Nasib baik aku tak bunuh diri kan. Dekat Sungai Kelang tu. Itulah Abdullah Hukum. Tapi alhamdulillah sekarang jadi orang lah. So bila dapat belajar dah masuk UiTM tu, ramainya masa minggu siswa. Menyesal aku nangis. Menyesal nangis putus cinta. Betul lah cerita monyet. Jadi kesimpulan dia bukanlah orang yang kaya automatically lah. Boleh berjaya tak. Bermula daripada zero, tak ada apa-apa. Lepas tu develop sikit-sikit, pernah rasa jatuh, bangun balik, jatuh lagi, bangun balik. Masuk COVID kan. Betul. Masa COVID tu saya memang down. Business stop semua. Saya terpaksa berhentikan pekerja. Saya sampai hutang dengan orang dekat almost $500,000 lah. And memang anak bini semua nak makan apa masa tu. Sampai memang tengah down, tengah fikir rasa nak hidup seorang-seorang. Bukan kita tak sayang, tapi masa tu tak apalah, aku rasa macam anak-anak dah sekarang dah impact daripada tu COVID kan. So lepas tu alhamdulillah pelan-pelan dapat satu IT punya business yang saya boleh buat sistem tu, bantu ni, dan saya banyak bantu. Okay, kalau nak tahu, alhamdulillah sampai hari ni company saya dah bantu 5 universiti. Dapatkan satu universiti 3 juta. So setiap universiti yang saya ni, USIM, UPSI, UNIMAP,
tu UPNM dan juga UMP. Okay. So setiap universiti saya dah serahkan dana sebanyak 15 juta untuk company diorang tanpa minta diorang RM1 pun. So dengan idea yang saya ada tu, saya create bagi nombor macam sistem plate lah. Plate number yang diorang dapat, saya bagi proposal, saya kata ni you kena buat, dapatkan nombor ni, tak payah keluar duit, kita minta kat JPJ, kita bayar ke JPJ lah. So kita dapatkan dana 3 juta untuk setiap universiti. So diorang seronok lah diorang dapat gunakan dana tu untuk penyelidikan. So walaupun company kami kecil, tapi kami berjaya selesaikan deal untuk dapatkan 3 juta setiap universiti. Tolong orang So juga. daripada situ saya dapat konsultan lah, about 10% 20% untuk saya gunakan dana tu untuk saya buka resort tu. Mula-mula dulu gila kereta kan. Pernah pakai Hummer tahun 2010. Kau kata 2010 dah pakai Hummer tu kan. So Hummer tu taklah mahal mana dulu. Orang ingatkan Hummer tu 1 juta. Padahal Hummer Recon je beli 200,000 lebih 300 je. Tapi dia gempak kat atas jalan Gempak dulu. lah, tahan-tahan dengan negro punya tahan, perempuan negro. Foto dengan saya buat airbrush kan. Tu cerita masa gila kereta lah. Yalah. Gila kereta jangan gila perempuan kan. Betul. Bukan tu saja tau. Sebenarnya Datuk ni dikenali dengan kerja-kerja kemanusiaan. Betul. Boleh kongsikan sikit tak tentang misi-misi? Sebab bila kita tengok dalam media sosial, Datuk kadang-kadang belanja orang durian, buat apa macam jumpa orang dekat kedai makan, jumpa sedekah, macam you know. Itu yang arwah ayah saya ajar. Jangan kedekut dengan orang. Tapi berhati-hati dengan orang, jangan kedekut, sentiasa bersedekah, banyak bantu orang, Allah akan bagi rezeki daripada tempat yang tak diduga. So sampai hari ini alhamdulillah rezeki saya walaupun taklah banyak, tapi tak pernah habis. Pegang kata-kata daripada arwah ayah. Yang penting macam anak kita nak makan apa, kita beli je. Macam dulu susah, saya memang duduk rumah panjang KTM, adik-beradik 12 orang. Bayangkan satu rumah ada 2 bilik, so dapat 2 rumah 4 bilik. Saya tak ada bilik. Saya memang tidur kat ruang tamu. Tidur ramai-ramai. Tidur ramai. Bilik tu, satu tu bilik abang saya. Saya kadang-kadang tempang bilik dia lah. Kan. Memang kita orang pun ada bantal busuk lah, seorang satu kan situ. Saya tidur dekat meja kursi tu, kursi rotan. Kursi macam ni boleh letak kan, boleh angkat. Itulah tempat saya tidur sampai saya besar. Habis SPM dan saya ni sebenarnya takut tinggi. Itu yang pelik. Bila berlakunya Highland Tower, saya terus tak nak duduk kondo. Tapi terpaksa juga duduk rumah PPR. Macam mana takut tinggi naik Everest? Tu yang tak tahu. Sebab budak gila yang tu lah. Kan? Dia ni takut tinggi tapi dia pergi naik Everest kan. Tak mungkin tinggi because bangunan dia macam tu. Gayat. Macam tu. Daddy pun. So dia tak naik Everest lagi. Kinabalu. Kan Kinabalu. Rafting pun tak pernah. Nak tipu tinggi yang rendah pun. So itulah ceritanya perjalanan hidup saya. Dan alhamdulillah saya rezeki saya pelan-pelan lah. Taklah sekaya. Suka berkongsi rezeki dengan orang. Saya suka bukan buat konten. Bagi saya macam Rasulullah SAW, dia memberi inspirasi. Kalau kita tak tahu apa akhlak Nabi macam mana, kalau tak orang bercerita, tak adalah cerita. Memang ada kata jangan menunjuk-nunjuk kita punya kebaikan, tapi kalau tak tunjuk mana orang tahu. Kan? So bukan niat nak menunjuk. Ambillah positif yang baik daripada apa yang saya buat tu. Kurang-kurangnya saya kata, bos, kenapa bos suka bagi orang belanja kan? Kadang-kadang saya ni spontan. Bukan nak atur-atur, okay, buat pasang plan, pasang kemah, okay, ambil video, gambar semua, make memang sure real lah kalau benda boleh ni. masuk media. Aku nak masuk media supaya orang kenal aku. tak kan? Kamera tu nak kenal aku, bukan aku nak kenal kamera tu. Tak, maksud dia macam tu. So biarlah benda tu datang dengan sendiri. Kita kejar kamera ke kamera takkan datang. So saya nak masuk TV tu semua bukan pasal apa, pasal nak kongsikan inspirasi, motivasi dan kejayaan. Resort tu taklah sebesar mana pun. Bukan boleh buat sampai 20 juta pun setahun. Dan 2-3 juta, tapi memberi peluang pekerjaan kepada 30 orang staff. Orang kampung kat sana. Kat kampung tu dapat gaji bermula 1,700 walaupun SPM. Gaji bulan-bulan setahun naik 10%, 5%. Ikut dia punya kini. Dan alhamdulillah dia orang seronok dan secara tak langsung menaikkan kawasan Gopeng tu. Gopeng tu alhamdulillah Tourism Perak puji kami adalah top 3 glamping di Perak dan top 3 glamping di Malaysia. Dalam ada top 10 tapi kami dapat nombor 2, nombor 3. Dia kira, tapi kalau glamping kita orang. Okey. Dengan satu lagi glamping park. So tak nak angkat bakul lah. Tapi Tourism Perak yang letak salah satu tempat glamping yang terbaik. Sebab tu saya cakap korang kena pergi, yang belum pernah pergi ataupun korang nak tengok video,
boleh check out kan dekat Diorang bukan puji Himalaya Camp ni pasal saya beli slot ni, tapi diorang memang suka duduk sana. Ya, tempat tu sendiri memang bagi kita ketenangan tau. Lebih Anak kita orang 5 tahun, adik besok kita pergi Melaya. Kita pergi Gopeng. Dia pun dah tahu dah. So saya harap dapatlah dana daripada Motek untuk bantu kita orang membesarkan lagi Gopeng tu kan. Kalau nampak benda tu boleh pergi jauh kan. Yes, banyak orang turis semua datang, dia kata it's different, dan ada glamping. Dia ingatkan glamping ni panas, tidur dalam kemah kan. Tak, bila malam orang tidur dalam kemah tu sejuk gila. Dia kata macam dekat Cameron. Memang air sungai tu memang daripada Cameron. Kadang-kadang strawberry jatuh. Mira saya balik penting tempat tu bersih. Mira tak pernah nampak gelap lagi. dulu. Besok datang tengok kau gelap kan. Kawasan tu bersih, itu kot yang membuatkan kita rasa macam saya ambil budaya Jepun. Saya kalau boleh tempat saya nak bersih, tak nak ada masalah sampah, saya nak cuba clearkan sebaik mungkin. Sebab tu mungkin kurangnya, yalah biasalah kadang-kadang adalah sikit 1-2 tikus kan. Dah tempat besar sangat. Kita nak kontrol. So ada kelebihan dan ada jugalah benda-benda yang kami kena perbaiki. Tapi memang masa dulu siapa datang memang panas gila kan. Tapi alhamdulillah pokok kami yang saya tanam tu daripada semua tu setiap inci itu semua saya tanam sendiri. Pokok rumput, pokok yang saya pilih tu saya pilih sendiri. Itulah siapa datang Gopeng tu kalau nampak pokok tu semua saya pilih. Apa lagi? Ada pokok arwah bapak saya yang saya tinggalkan dekat sana. Sebagai kenangan, sebab dia tak sempat nak pergi sana. So nampak bunga kertas. Arwah tak sempat pergi sana. Dia dah siapkan pokok-pokok nak bawa pergi ke sana nak datang, tapi dia tak sempat pergi. So saya jadikan tu sebagai kenangan lah. Kalau saya tengok pokok tu saya tahu this my dad. So alhamdulillah. Saya mohon jugalah siapa-siapa yang nak pergi Gopeng tu, ialah macam cerita hal-hal yang positif dalam hidup. So pergi Gopeng nampak tempat healing yang baik, nampak cantik, seronok pergi dan datang lagi. Macam mana kita masak lah. Orang suka lah masak makan macam contohlah makanan nasi kerabung kau sedap lah. So kita pun happy dengan apa. Disebabkan kualiti dia buatkan orang datang lagi dan lagi. Apa lagi perancangan Datuk yang Datuk rasa macam aku akan tambah ni lagi bagi menarik? Mungkin ada. In 10 years time lah. Saya dalam masa 10 tahun apa yang Datuk boleh nampak dekat Himalaya tu? Saya cuba tambahkan penginap. Alhamdulillah parking pun selesa kan. Parking banyak. Ada kawasan yang saya boleh develop lagi. Saya dah tanam durian dekat atas tu dalam 2 ekar lebih, 3 ekar. 5 tahun lagi berbuah. InsyaAllah lah. Tapi bayar lah. So tepi-tepi tu saya ada nak buat macam tapak camping yang orang boleh pasang dan lain sikit daripada bawa kemah sendiri. No. Tapak camping? Pilih kemah yang berbeza. So ada aircon jugalah. So cuma tandas tu kami tengah fikir ramai nak suka tandas dalam. So tapi yalah biasa glamping ni camping memang luar kan. Camping punya style lah. Tapi saya nampak banyak yang orang Malaysia ni memang suka duduk kalau boleh tandas dalam. So saya cuba ambil itu sebagai tapak kami kalau camping biar bilik kecil pun tapi janji tandas dalam. Budaya ketimuran tu. Ada sebab segan kan dengan kita nak buka kita nak buka baju, nak buka tudung semua kan. So it's good. We try to improve that lah. Dan kemudian bila musim-musim ni ada musim yang kita orang risau, ada musim orang cik birit, muntah-muntah. Ada kadang-kadang bila air cetek, so ada berlaku muntah-muntah. Kami ingatkan kami saja, rupanya resort lain pun sama. Dah detect lah punca dia, sumber apa. Bila ada musim air kurang kan, macam air sungai cetek. Jadi kalau kejadian macam tu akan advise kepada kita bagi tahulah jangan mandi sungai lama sangat dan kalau boleh bawa air mineral water semua. Memang berlaku dan kami mohon maaf lah, bukan kami pun takkan nak bagi package sekali bilik kan. Saya memanglah kalau saya memang nak sangat kan, saya nak sangat cik bilik yang sihat lah. Cik bilik boleh bagi kurus. Dah 2 bulan training ni pun tak turun 100 kilo, masih maintain. 3 hari 2 malam plus cik bilik. Tak, saya minta maaf lah pada yang terkena sebab benda tu tak dijangka. Memang alhamdulillah Kementerian Kesihatan datang pun dia tak dapat detect. Dia kata tak bersih, kantin bersih, makanan bersih. Tak ada masalah, air pun pH air kolam renang pun cantik, ada klorin sebagainya. So dia kata tak apalah, cuba ni. Dan saya punya yang kafe tu pun terpaksa, kami bukan diarahkan tutup, kami tak nak ambil risiko, tutup kejap, kami masak kat luar. Pun ada berlaku. So dah cuba dah. So alhamdulillah lah, kami pun filter air pun kami dah tukar baru semua. Jadi apa yang Datuk nampak dalam masa akan datang, Himalaya ni akan jadi apa di Gopeng tu? One of the best glamping park
in Malaysia. In Malaysia. In Malaysia and in Asia lah one day. In Sebab Asia. saya nak buat mountain bike games and for the Asian mountain bike, and then sana pun water rafting tu boleh ada world championship water rafting Competition. so tu one of the ni lah saya nak jadikan Himalaya Camp ni one of the best glamping in Malaysia, and I hope one day any superstar dalam dunia ni boleh datang. Dan saya nak, mana tahu Ronaldo nak datang situ kan. Jemput dia. Itulah. Itu aja. Anak kita tu. Ajak di rumah dia tu Ini masa kan. kita orang lepak kat Saudi. Ini kelakar dulu. gila kan. Baik. Macam anak-anak Datuk Gobin sendiri kan, Datuk Gobin tekankan tak untuk ikut jejak langkah daddy? Ataupun macam suka hati lah kalau nak Tak. jadi apa. Sebab kita Bagi tengok saya- semua bersukan kan. Dia orang bersukan tapi dia orang pilih apa yang dia orang nak. Sebab yang penting dia orang jadi orang. Bagi kebebasan untuk Saya orang cuba memilih. ada rezeki, saya cuba kumpul duit. Saya ada cuba buat simpanan untuk dia orang. Saya nak dia orang berniaga. Saya tak nak dia orang bekerja dengan orang. Saya nak dia orang berniaga. Kau nak buka kafe ke, kau nak buka kedai kopi ke, kau nak buka kedai roti ke, janji kau berniaga, Itu jangan plan susah untuk kau. Nak buka kedai macam dia tu nak buka kedai archery ke, macam Refal tu nak buat apa ke, and Uzai nak buka kedai, sekati korang. Yang penting cuba independent. Kalau kita bekerja dengan orang, kita terpaksa ikut orang. So nanti bila kita nak gathering satu family nak bercuti susah. So I hope one day diorang ada gaji at least 30,000 a month masing-masing punya business. So you boleh bagi peluang pekerjaan pada orang lain. boleh tolong orang. Kalau you bekerja, you kena orang bagi kerja kat you. So itu my dream is I want all of them become a businessman. InsyaAllah. Dan jangan ikut dalam yalah, bagi saya macam saya masuk politik ni sebab saya suka buat kerja-kerja kebajikan ni. Bukan saya dalam politik pun, sebelum saya masuk politik pun memang saya macam tu. Saya nak cakap terus terang, masuk politik ni bukan kaya. Tak semua orang jadi kaya sebab politik. Saya masuk UMNO masa saya jadi pembangkang. Kan 2018 jadi ketua muda zaman pembangkang, bukan zaman kerajaan. So orang kata kau senanglah dah kaya pun semua kan. Saya kaya bukan pasal politik. Saya masuk politik habis duit bantu orang. Berkhidmat untuk rakyat lah. Bahkan ni itu rezeki masing-masing. So jangan orang nak fitnah saya dah masuk UMNO kaya-kaya tu keluar. Tak. Saya tanya kawan-kawan, saya masuk UMNO saya tak ada projek pun buat bendera apa semua. Kita keluar duit. Contoh saya dapat 20,000, saya habis 100,000 setahun untuk bantu. Lagi rugi lagi rugi ada ada. kan. Tapi Jadi kita mungkin ramai orang semua tak tahu. Jadi ada macam peluang boleh bercakap ni mungkin dah cerita benda yang sebenar dan orang lebih tahu kan. Tak adalah ada orang kata perkara-perkara yang buah-buah mulut orang yang tak baik untuk diperkatakan. Tapi memang live ni memang kita tak boleh tutup mulut orang. Bagi saya semua orang ada pandangan dan semua orang boleh jadi profesor. Sekarang ni semua jadi profesor. Kalau jadi isu basikal, profesor basikal. Jadi isu jalan raya, profesor. Serba tahu. So selagi boleh elak kita elak. Memang itu. So saya masuk politik bukan nak jadi orang. Setengah orang kata masuk politik semua politik kotor semua kan. Habis tu bila masa orang bersih nak masuk. Rasulullah SAW pun berpolitik. Tapi kita usaha yang terbaik jadi contoh yang teladan pemimpin yang boleh memberi manfaat. Kalau saya contohlah ada rezeki di Lemah Pantai kata kan, saya nak develop satu benda yang tak ada orang lain buat. Macam mana saya develop Himalaya, saya nak develop satu yang ni, tapi saya tak nak cerita lah saya punya manifesto nanti kan. Tapi tak tahulah. Bagi saya dah buat kerja pun, kalau bukan rezeki saya dalam politik, saya kata tak apa. Saya kata banyak lagi benda yang saya boleh buat selain masuk politik ni. Dah tahu kan, kejap kayu benang kan. Politik ni. Yang penting keikhlasan untuk membantu. So memandangkan Datuk Gobin ni sebenarnya dah famous tau. So banyak netizen nak tanya juga soalan. Bukan kita je. Soalan netizen Soalan netizen. Okey, soalan dia mana soalan dia? Soalan netizen. Okey. Datuk, macam mana nak latih mental kalau nak join ekspedisi besar? Macam mana First nak is preparation. Preparation penting. Persediaan penting. Latihan kena cukup. Cari ilmu berkenaan, contoh naik gunung Everest. So what you have to prepare between this 1 to 2 years. Especially you have to climb 6,000 English. Tak apa. It's okay. Kita alamak. Kita buat dia. Kita buat dia. So preparation kadang-kadang kita naik gunung saya bercakap dengan burung, saya cakap dengan batu. Itu.
Wah, batu Dia macam kau ni hallucinate pahal lah. sini ni batu kan. Macam duduk-duduk borak-borak. Dulu pernah saya explorer naik gunung sorang-sorang kadang-kadang kan. Jalan sorang-sorang. Duduk kan, tengok orang Mak Saleh semua. Termenung kan. Tentu borak dengan batu, borak dengan burung kan. Tapi jadi macam seronok lah bila kita turun, kita okay. Release everything. Dia boleh jadi sampai level tu Jadi kalau orang tanya macam mana Preparation, mental, memang discipline and then bila kita training cukup, contoh naik Kinabalu, kalau kita fit, awak dah naik basikal semua, dah ada endurance semua kan, dah kita berlari hari-hari. So benda tu jadi normal. So macam tu lah Sherpa guide kita dekat Kinabalu semua memang power lah. Kerja dia naik turun. So dah tak rasa apa. Kaki dia orang tu pergi setakat laba rata 2 jam tu kalah saya walaupun dah naik Everest kan. So preparation. Prepare. So bila jadi hero, jangan macam Tun Mahathir cakap, sebelum saya naik Everest 4 hari sebelum sampai puncak, saya telefon dia. Saya WhatsApp Datuk Mukhlis, lepas tu saya kerja. Boleh saya dapat hubungi Datuk Mahathir? Okay, you call nombor ni rumah. Saya dapat cakap. Dah kat mana? Saya dekat ni saya tak cerita kat orang lah. Kat mana ni? Ni dekat base camp Datuk Seri Tun dekat base camp. Sebab saya pergi Everest base camp dulu tahun 2000 habis sebelum Everest tu dia jadi penawang kehormat. Sebelum pergi Everest saya jumpa dia dekat Petronas, arwah CEO Petronas Tan Sri Azizan. So depan dia orang, tak sangka dia orang tu Tan Sri owner one of the board CEO Petronas. Kalau tahu minta Tun bagi dana untuk saya pergi Everest tu, tak pening Petronas tu sponsor kan. Dia ada hikmah tu tak tahu tu. So dekat base camp tu saya dapat call, borak dengan Tun. Apa dekat mana lah? Kami berdua dekat Everest base camp ni Tun. InsyaAllah besok kami akan mula daki lah ke puncak. Berapa hari lagi InsyaAllah dalam lebih kurang macam tu lah cerita dan lebih kurang 14, 15, 16 kami sampai puncak lah. Semua okey lah. InsyaAllah. Okay, tak apa, you dah ready apa. Dah kalau dah InsyaAllah kalau berjaya, kalau boleh buat yang terbaik lah. Saya nak tengok sangat orang Melayu ni berjaya. Sebab di masa dulu 97 Fauzan tak sampai. Bagian Muhandas. So tapi apa-apa pun you dah jadi hero. Kalau jadi hero, jangan jadi hero yang bodoh lah. Bawa kereta belajar kan. Memang ada risiko. So bila dah naik gunung, dah ada preparation. So kalau apa-apa terjadi pun kita dah ada ilmu. Tapi kalau dah nak jadi benda tu, kita tak jangka. So avalanche, salji runtuh, batu runtuh. So benda tu risiko. So kita dah prepare. So insyaAllah kalau Allah dah kata kun fayakun, jadi berjaya. Alhamdulillah kami berjaya menjadi, Allah pinjamkan minta maaf bukan sombong, Allah pinjamkan kami menjadi orang Melayu pertama di dunia yang sampai Gunung Everest. Tun Mahathir memang begitu gembira. Kalau nak jadi hero, jangan jadi hero yang bodoh. Hero buat suka main terjun tapi tak ada. Kan padahal terjun payung terjun. Aku ingat tengok TV tengok terjun. Tengok cerita Spiderman jadi Spiderman dah tak jadi kan. So belajar benda tu. So preparation penting, disiplin, ada matlamat. So sentiasa zikir. Daki gunung tu tambahkan zikir. Kadang-kadang saya jagalah. Yang penting saya pernah terus terang ni bukan pasal amalan kita, jaga solat 5 waktu. Masa SPM dulu memang saya ni memang malas. Saya baca Yasin hari-hari 44 hari. Masa periksa tu masuk apa yang saya baca. Sebaik tak feel. Semua masuk. Ini buat ni. Dipermudahkan. Allah memudahkan. Okey. Tapi janganlah tak belajar, jangan ikut saya. Kalau boleh belajarlah semua kan. Ini pengalaman saya, hidup saya, cara saya. Janganlah Datuk kata baca Yasin je. Confirm dapat baca. Tapi saya baca dan saya belajarlah sikit-sikit. Tapi rupanya Al-Quran ni mudahkan kita menghafal benda-benda lain. Selain daripada fizikal, rohani juga perlu dipenuhkan. Jaga solat 5 waktu dan murah kunci yang Allah cakap murah rezeki ni lah jaga solat subuh berjemaah. Kalau bukan dekat masjid pun dekat rumah. Itu yang Allah dah cakap lebih mahal sekali lagi seisi kan. Solat subuh berjemaah. Tapi ialah kadang-kadang sendiri, kadang-kadang berdua, kadang-kadang pergi masjid kan. So saya masih lagi nak praktiskan menjadi hamba Allah yang InsyaAllah umur panjang saya akan mendekatkan kepada solat subuh jemaah. Amin. Okey, kita pergi ke soalan kedua. Kalau banyak. First time soalan lebih. Kalau first time nak cuba camping dekat Himalaya Camp, apa tips paling penting? Dia nak pergi, dia berminat nak pergi first Himalaya. Apa advice? Okey,
You dah biasa berkemah, camping. So sana dah ada dewan. Okay. So kalau you bawa kemah saja pun, you sana ada kedai makan. Okay. So you kena ada barang-barang peralatan masak tu sendiri. Okay. Barang-barang yang you nak makan, nak masak apa. You dah kena ada basic pengetahuan tentang camping lah. Pasang kemah macam mana, tengok pokok dekat mana. Sana pokok kecil lagi, tak ada masalah kan, bukan hutan. So tapak kemah kalau tak nak panas macam mana, so you kena tahu. So there's a basic one lah. Yalah, basic lah. Tengok rumput, cantik macam mana bukit tinggi. Tapi tempat kami lapang rata je, so mudah. So tidaklah sesusah mana untuk orang nak bercamping kat sana. Sana memang kita panggil 5-star camping resort lah. 5-star camping lah. 5-star Kalau lah. ada yang datang tak pasang kemah tu, Pun ada yang senang boleh je. bantu. Ada boleh, insyaAllah. Kalau tak boleh pasang, duduk kat resort. Balik kau tidur dalam sungai. Siapa suruh bawa kemah? Siapa suruh bawa kemah, duduk kat resort lah. Okay, yang ni last question. Menarik soalan ni. Betul. Betul ke masa ekspedisi Everest, Datuk ada simpan makanan pelik untuk survive? Datuk bawa apa? Makanan rabbit? Ada ke? Makanan pelik. Oh tak. Makanan Ini pelik. saya tahu. Saya ada pernah Datuk pernah cerita, ni bukan pasal ekspedisi Everest tapi ke South Pole yang makan Mentega apa semua. Ya, memang budak-budak pergi memang energy. We need energy. Maksudnya banyak mana? Pelik kan? 1,5 kilo kita bawa. Tapi tak makan semua lah. Hari ni makan seketul. So, makan Terus macam tu je. rasa. Sebab kita nak tambahkan lemak kita supaya kita ada energi dan kita tahan sejuk. Dia bukan masak. Tak, dia tak masak. Yang Tak, makan yang butter tu. butter tu. Tapi dekat Everest saya tak ada lah. Macam yang budak-budak yang pergi ke pergi ke Greenland tu, dia orang cerita kita orang makan mentega macam tu. Lepas tu air ais snow tu kita minum lah sebab benda tu bersih. So kita tak dehydrate sebab selalu kan. Lepas tu water pun cukup. So makan-makan tu macam saya pergi South Pole tu, saya dengan kawan saya hari-hari kena makan lebih kurang 1 kilo. So, Okey, jujur, makan ke tak makan? Guide suruh kita orang makan dekat semua satu plastik ni untuk satu hari, tapi kita orang tak larat makan. Memang kita orang tidur kan. And, memang kita orang makan satu je portion daripada 5 portion. So makan, kemudian kita dah penat tidur. So besok tu kita orang nak bawa tapi tak boleh. Kita orang rasa makin berat kan. Kita kata sledge ni dah 70. Tak apa, hari ni kita tinggal lah. Tinggalkan dekat kawasan tu lah. Kesimpulan dia butter tu mentega tu kita makan untuk energi, betul? Tapi bila kita skip makan satu je daripada 5, energi tu ada ke tak ada? That's a mistake. So that's why guide kata kalau pergi ekspedisi besar jangan diet dan jangan tak makan. That's why hari ke-3, hari ke-5 saya kena, bila hari tu saya rasa ingat kan ada energi. Tapi bila dah start hari ke-5 tu saya nak pergi 17 km ke 18 km ski. Habis. Tiba-tiba saya slow. So guide dah dapat detect lah. You tak makan kan. Dia tahu sebab dia dah pengalaman. Yes. Why you not eat? Because feeling tak ada selera semua. No, you have to eat. Kena paksa makan. Tomorrow you have problem. Betul-betul besok tu ada masalah. Badan menggeletar, tenaga. Menjadi macam hypothermia. So hampir-hampir diselamatkan dan hampir-hampir abandon. Saya punya hampir-hampir gagal. 2 hari terakhir tu hampir-hampir gagal. And you kalau dah sebelum macam ni, we need to take action that you have to batalkan you lah. So ada kapal terbang nak kena ambil you. So kita tak boleh bagi you menyusahkan orang lain. So saya minta maaf macam tu. Saya kata malam tu aku cuma makan habis-habisan. Besok load balik I promise I takkan tinggal. So no. Dia dah bagi amaran. No, we have to stop you. Masa tu memang down lah. Okay, tomorrow maybe dia dah dekat. South Pole dah dekat dah. Lagi kurang 40 kilo, 30 kilo lah, 30 kilo lebih. So I ask the ski tu. Ski tu daripada sana datang ambil you. Dah pergi macam down lah. Down lah. Tak habis juga aku. Aku dah tak nak datang lagi, dah mahal. Satu ekspedisi dekat $60-70 ribu. Bukan $70,000. So tak apalah, besok pagi kan. Tiba-tiba besok pagi tu kita apa, we walk first, ski first. Dia bagi peluang lagi. Bagi peluang, ski first. Later if ski do come, you ni sebenarnya dia nak getak je. Tapi sampai hari terakhir saya lepas, seorang tak lepas. Yang tu pula yang kena. Adakah dia pun tak makan mentega tu?
Tak tahu, tapi dia tiba-tiba dia terus tak ada energi, memang tak boleh, tak buang boleh, habis dia lah. tak boleh, dan memang sikit dulu datang ambil. Oh, okey. So kita lepas alhamdulillah. So jangan repeat kesilapan untuk tidak Naik makan gunung, apa buang semua. makanan yang ada. Ya, tapi konsep makan mentega tu orang-orang biasa macam ni boleh makan Dia ke? tak Ke semua memang orang khas lah. untuk Mentega tu orang memang ada mentega yang boleh makan macam tu je lah. So memang full of karbohidrat dengan fat. Okey, harap-harap terjawab lah soalan ni. Mungkin dia bukan tanya pasal Everest, Macam tapi kat pasal Everest tak ada pun makanan Makanan Sherpa pelik masak tak lah. Kalau Sedap boleh, lah, kalau naik Everest ni makan biarlah makan yang kita selera. Tapi kalau nak makan hari-hari dalbat, memang dalbat dapat tu ke apa? makanan yang kita selera kat situ? tak tak nasib ada baik lah lah. dekat base camp ada kawan kita ni Syahrul ni kaki masak dan dia jadi tukang masak. Jadi masak Melayu punya masak rasa Melayu lah. Tapi nak pergi camp 2, camp 3 tu terpaksa makan yang Sherpa masak lah. Makanan Nepal lah. Makanan Nepal. Tapi kita ada bawa kita punya Maggi apa semua, makan tu je lah. Sebab tu Alamak, Daddy, sampai Maggi sekarang pula makan nama, Maggi. dapat nama. Maggi tiap-tiap hari ada Oh, tak? adalah. Tak tahu lah nak nasihat macam mana lagi dah. Kok kalau Maggi nampak ke kan? Tapi bukan Maggi jenama sini lah. Yalah, mi segera. Okey, right. Baiklah. Okey. Itu sahaja. Kita pun dah sampai ke penghujung ni. Mungkin Datuk Cobain ada sesuatu yang nak disampaikan kepada penonton tentang Himalaya ataupun something yang memberi inspirasi kepada anak-anak muda kita untuk berjaya juga macam Datuk Cobain. Saya boleh nasihatkan diri saya lah sebenarnya. Jadikan apa yang saya buat ni sebagai satu bukan panduan, satu point lah untuk contoh yang anda boleh ambil yang baik lah. Saya ni pun taklah sebaik mana, tapi ambil ketahanan fizikal kita ni sebagai satu permulaan untuk menjadi seorang yang berjaya. Jangan takut mencuba sesuatu yang baru. Tapi jangan buat sesuatu rekod yang bodoh. Rekod yang tak banyak je orang Malaysia ni yang buat rekod-rekod punya rekod-rekod tak di-recognize pun di dunia. So buat satu rekod tu, biarlah benda tu yang betul-betul genuine. Bagi saya kalau nak berjaya ni, satu, jaga solat 5 waktu, jaga mak ayah kita elok-elok. Mulakan sesuatu dengan perlahan-lahan. Kalau nak naik Everest, pergi training dulu gunung-gunung yang lain dan cubalah seberapa baiklah buat konten yang menarik untuk kita attract sponsor dan sebagainya. Kalau ada rezeki kita punya bisnes besar, okey lah. Kalau kerja kat Arab tu gaji punya 50,000, 60,000 sebulan, tu yang orang tak nak balik tu. Padahal kerja yang macam nurse saja, tapi dekat Arab Saudi gaji 25,000, 30,000. So mungkin kita punya negara masih lagi belum keadaan ke arah tu. So sentiasa buat sesuatu yang baik lah. Jangan curi rezeki orang. Sebab keberkatan tu penting dalam hidup. So bila kita ambil rezeki orang dengan cara yang tak betul, walaupun banyak tapi dia akan habis dalam sekelip mata. So biar sikit tapi berkat. So tak apa, bagi saya maafkanlah mana-mana orang yang pernah buat kita, dan mungkin kita pun pernah buat kesilapan. So masing-masing lah perbaiki diri untuk ke arah yang lebih berjaya. So disiplin dan sentiasa merendah diri, kerana kita ni sampai masa akan mati. So ingat mati, insya-Allah Allah akan bagi kita dunia ni dalam keadaan yang walaupun berat, tapi kita akan tanganinya dengan ikhlas dan berjaya. InsyaAllah. Terima dia kasih kan, banyak Datuk Cobain. Itulah dia, daripada menjejak puncak Everest sehinggalah membina syurga alam di Gopeng. Perjalanan Datuk Cobain ni membuktikan bahawa hidup ni bukan sekadar tentang impian besar. Betul. Tetapi bagaimana kita nak bawakan impian tu kembali untuk memberi manfaat kepada orang ramai. Semangat, ketabahan dan juga keikhlasan Datuk Cobain sendiri memberi teladan kepada kita, di mana tidak ada apa yang mustahil jika kita percaya, usaha dan kita tak pernah menyerah. Dan terima kasih kepada terima kasih ribuan terima kasih kepada Datuk Cobain dan Himalaya Camping Resort. Bagi skrip langsung tak ikut skrip tu. Oh, ada bagi skrip. Tapi langsung tak ikut skrip. Langsung tak spontan kan. Itulah saya akan jadi pengacara kalau lepas ni kan. Senang kan? So, alhamdulillah saya dapat mentaubatkan diorang ni. Kita akan kena caras. Okay, terima kasih kita kepada Datuk Cobain dan Himalaya Camping Resort atas tajaan utama Kita Talk Podcast. Dan jangan lupa yang masih belum subscribe, boleh subscribe, boleh follow Himalaya
Camp Gopeng dan boleh follow Datuk Kobin untuk update perkembangan terbaru beliau dan kita doakan Datuk Kobin terus sukses dan teruskan memberi inspirasi kepada kami dan juga generasi akan datang. Amin. Saya mendoakan Itulah dia. kita menjadi sahabat sampai kita mati. Amin, InsyaAllah. insyaAllah. Saya InsyaAllah. lama ni daripada universiti lagi. Daripada you lagi, betul. kalau Dia pun kan? duduk lama bantai kan. Daripada Himalaya ke Gopeng, daripada impian ke realiti. Kita jumpa lagi next episode. Assalamualaikum. Bye. Bye. Discover glamping at Himalaya Camp Gopeng, Malaysia's go-to destination for stress relief and adventure. Choose from unique stays like domes, chalets, riverside views, or private pool glamps, all designed for comfort and style. With facilities including air conditioning, bed and breakfast, private bathrooms, and free parking, at Himalaya Camp Gopeng, your adventure begins here.